Kita nak bercerita sikit berkenaan dengan kes sistem Islam yang baru-baru ini diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan, okey? So, aku rasa ramai yang salah faham berkenaan dengan keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes sistem Islam ni, dan aku nak jelaskan bahawasanya sebenarnya dalam kes ini Mahkamah Persekutuan tidak menolak kuasa negeri untuk mengeluarkan sebarang fatwa kepada mana-mana orang Islam, right? Sebaliknya, Mahkamah menegaskan bahawa jawatan kuasa fatwa negeri mempunyai kuasa penuh sebenarnya untuk mengeluarkan sebarang fatwa untuk membuat peraturan berkenaan dengan cara hidup orang Islam dan juga penyebaran agama Islam, alright? Dan benda ini merupakan satu kuasa yang selaras yang diberi di dalam Perlembagaan Persekutuan di dalam jadual ke-9 item kedua, yang mana di dalam peruntukan tersebut menyatakan bahawa ia merupakan satu hak eksklusif di peringkat negeri untuk mengeluarkan sebarang peraturan berkaitan dengan kehidupan seharian orang Islam dan juga penyebaran agama Islam. Tak ada orang boleh cakap benda lain sebab benda ini dah termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan, okey? Cumanya di dalam kes ini Mahkamah menyebutkan bahawasanya walaupunlah peringkat jawatankuasa fatwa negeri boleh mengeluarkan